Semua orang suka makan-makan kat pasar malam kan? Tapi macam mana kalau saya cakap ada lagi benda tersembunyi kat celah-celah tu? Kalau korang suka misteri, korang kena dengar ni. Cuba bayangkan, bandar tengah sibuk, lampu neon kelip-kelip, bau goreng pisang semerbak. Tapi bila korang jalan-jalan kat lorong yang sesak tu, korang perasan ada satu gerai yang minggu lepas tak ada pun. Pakcik jual komik lama tu, mata dia berkelip ke tadi masa korang minta duit parking. Lepas tu, gerai nasi lemak bungkus daun pisang tu, kenapa muka penjual dia asyik sorok belakang topi besar je? Ada orang cakap, kalau korang pergi lepas tengah malam, korang akan jumpa barang-barang yang bukan dari dunia ni. Jadi, lain kali, kalau korang pergi pasar malam, cuba tengok betul-betul 2 kali. Mana tahu, korang akan jumpa satu rahsia atau jadi sebahagian daripada rahsia tu. Dah bersedia nak selongkar misteri bawah lampu bandar?